Cik Suraya rapat sangat ni. Cik Suraya, dapat sangat ni Cik Suraya. Woi! Samsul. Apa woi ada Sini nama? kau keluar sekarang lah, Bendul. Ada nama lah. Su, Masuk. awak balik sekarang boleh? Tak, kenapa saya tak faham? Saya cakap awak balik sekarang. Ya. Jangan dengar cakap dia macam. Weh, kau diam. Kau diam. Bendul. Aku nak tanya kau, apa kau nak cuba buat dengan dia? Kau nak ambil kesempatan kat dia ke? Mana dia? Kau tahu tak dia siapa? Tak. Kekasih aku tu. Kau tahu tak? Bau kekasih dah macam ni, janganlah. Weh, kau hilangkan lah cakap dia, ha? Awak balik sekarang. Tak ada wasiat ke? Mana ada wasiat? Saya repair kereta dia rosak. Time ni pula nak rosak. Ha? Buat macam mana tak ni? Jangan. Hei, Bang, jangan bang. Kenapa semua orang pukul aku? Apa salah aku? Bom. Abang. Kenapa ni? Macam orang mati bini. Macam ayah tak dapat subsidi. Macam-macam lah kau ni, Dik. Tak ada selera lah. Lah, kenapa? Kenapa jadi macam ni? Abang putus cinta. Lagi sekali. Kali ni dengan siapa pula? Siti. Siti? Jap. Siti ni siapa? Kenapa Ju tak pernah tahu pasal dia? Bila abang kenal dia? Bila abang cerita dengan dia? Itulah 3 hari lepas. Kalau 3 hari lepas, macam mana boleh putus? Pendek sangatlah cerita dia, Dik. Pendek sangat tau. Tak sempat pun nak cerita, climax dia tak ada. Baik tak payah cerita langsung. Okey, pendekkan lagi. Abang Azrul, kenapa pandang Siti macam tu? Siti kan cantik. Mestilah abang pandang macam tu. Siti, Ya. Siti tahu kan betapa besarnya cinta abang kat Siti? Okey. Abang nak ajak Siti kahwin bulan depan. Kahwin, bang? Kita baru kena sebulan. Sebab itulah abang bagi tahu Siti, abang dah tak nak dah. Cinta lepas tu putus semua tu macam drama-drama novel-novel Melayu, semua tu tak bagus. Kenapa nak kahwin dengan Siti tiba-tiba ni? Kerana percayakan Siti. Siti Putri ingatlah bang. Mak Siti panggil tadi. So, abang tolong bayar Mak Siti kan 10 tahun lama dulu dah meninggal. Ayolah, bye bang. Siti! Siti! Bezul, aku dengar ada budak kampung ni putus cinta. Apa? Putus cinta? Masalahnya bukan sekali dua kali tau. Dah 12 kali dia putus cinta. Kau ni memang jenis kira berapa kali dia putus cinta? Memanglah aku kira, tak mana aku tahu. Siapalah nak kat dia? Bendul. Tak sedar diri ada ni. Bendul. Patah hati ke? Woi Bendul! Woi! Kau nak kena tu? Tapi dah bang, kalau Ju jadi Siti tu pun, Ju cabut lari tau. Ju ni pun sama je. Semua perempuan sama. Kenapa pula nak kena lari? Abang sekarang ni cerita dia, bukan abang nak ajak buat benda jahat. Abang ajak benda baik. Kahwin. Yelah, memanglah kahwin tu tak salah. Tapi abang baru je jumpa dia 1 hari tau. 1 hari, lepas tu abang ajak dia kahwin. Macam takut perempuan tu. Kenapa pula nak kena takut, adik? Betul lah. Sekarang ni cerita dia, abang ajak buat pahala, bukannya buat dosa.
Buat dosa tu semua kerja syaitan. Bercinta ni semua nafsu. Lah, abang aku ni lurus sangat. Abang tahu tak? Abang ni lurus sangat sampai abang buat perempuan jadi tak selesa, jadi takut. Oh, adik. Adik nak abang belajar menipu, adik? Adik tak baik menipu. Menipu tu semua pekerjaan syaitan. Kenapa kita nak buat kerja syaitan? Jangan, biar syaitan buat kerja dia. Abang Didi, kat mana pencuci pinggan jenama Z yang saya selalu beli tu? Bukan semalam kau beli sabun tu. Ada kat sana. Pergi ambil. Lebih dewasa. Amboi, abang. Suraya nak beli apa? Nak beli barang, abang? Barang mandi, barang dapur. Ada. Pilih je. Ambil. Abang Didi, kat mana ikan bilis yang saya selalu beli tu? Ikan bilis tu tempat biasalah. Pergilah cari. Suraya, nak saya tolong? Tak apa. Saya boleh ambil sendiri. Boleh ambil sendiri. Pergi cari sendiri lah. Abang Didi tahu tak, 8/10 daripada rezeki di dalam dunia ini semuanya melalui perniagaan. Ya, aku tahu. Sebab itulah aku niaga. Bukan apa Abang Didi, takut dekat padang mahsyar nanti tak jadi. Dah, bayar. Luat aku tengok. Berapa? Ini RM5. Aku bagi 10. La haula wala quwata illa billah. Engkau ni. Jantung berdegup laju bila melihat kamu. Hatiku tak bisa menipu. Oh, saya kena ambil. Tak apa, saya ambil. Nah. Kau punya bendol tu, kalau aku timbang, rosak tau penimbang. Abang, jangan marah. Tak adalah. Habis lembut dah tu. Ini itu hari ada balance tak bagi kan? Tak apalah, saya alahkan. Sikit je pun. Oh, kalau macam tu, yang ni pun tak apalah. Sikit je. Ya ke? Ya. Ikhlas. From the bottom of my heart. Okay. Beli ni memang pakai ni? Bapak saya pakai. Bapak pakai. RM10. Dah, tadi cakap tak payah bayar? RM10. Dengar tak RM10? Kasih. Pasti dah guna ni. Okay. Nanti balik, bagi tahu bapak. Jenama ni dah tak jual. Saya pesan Terima kasih. Aku tengok kau ni banyak sangat gelak kasih bendul tu. Ni aku nak cakap dengan kau ni. Bendul-bendul dia pun dah 12 perempuan dah dia dapat. Engkau dah harap kasih Airin dengan Ifah tu. Itu pun time zaman sekolah dulu. Sekarang ni ada. Hauk. Engkau ni. Engkau pun sama banyak bunyi pula.
Sekurang-kurangnya aku tak adalah 12 kali putus cinta macam si bendul tu. Sekati kau lah, Sol. Ni, aku ada benda nak cerita dengan kau ni. Hari tu, aku ada usah seorang awek ni. Dia baru pindah dengan ayah dekat kampung ni. Itu kalau aku dapat tu, kenduri 3 hari 3 malam weh rumah aku. Ni, aku nak beritahu kau. Perempuan yang kau maksudkan tu, nama dia Suraya. Awek aku tu. Kau jangan macam-macam dengan dia. Aku ni abang long kawasan kampung ni tau. Kan aku bantai kau kat sini yang. Kau ni jenis lelaki tak sedar diri, kau tahu tak? Perempuan jenis macam tu, maintenance tinggi, kau tahu tak? Manalah yang budak macam kita ni. Lagipun, dia jual mahal, kau tahu tak? Kau tahu tak jual mahal? Rel. Perempuan macam tu bukan jual mahal. Itu malu kucing. Malu-malu kucing. Tapi kalau dia tengok aku yang handsome ni, pasti dia cair. Cair sangat. Kau ni yakin lebih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Amin. Makan. Okey. Asrul, aku baru teringat. Sekarang ni kamu tak jalankan amanah yang sepatutnya kamu buat. Aku dah bagi tahu dengan kamu, tolong uruskan perniagaan jual buah mangga dengan buah duku tu. Tadi Toke Lim bagi tahu dengan aku, kamu tak hantar buah mangga, buah duku ke kedai dia. Dia nak hantar buah tu ke Johor besok. Apa yang kamu fikir, Asrul? Ha? Lim yang mana ya? Takkan Lim kedai tayar. Lim kedai buah lah. Oh, Lim toke kedai buah tu. Ha. Ayah cakap uruskan dia, ayah tak suruh hantar. Alamak. Terlupa lah kot agaknya. Terlupa? Pagi tadi kamu pergi mana? Ayah pergi spot check dekat kebun. Kamu tak ada. Kita ada ladang 10 ekar, Asrul. Besar tu. Tahu pun. Ha, kamu tak uruskan dengan baik. Pekerja-pekerja tu boleh mencuri buah-buahan kita, tahu tak? Dia orang mencuri ke ayah? Ya, kamu pun mencuri. Curi apa? Curi masa. Sepatutnya kamu hantar tadi, kamu nak hantar besok. Besok Toki Lim tu dah rugi 1 hari. Kita pun rugi. Lepas makan, pergi uruskan. Boleh? Ayah. Asyik marah-marah depan rezeki ni kenapa? Dah lah tu. Tegurlah abang elok sikit. Bila aku marah je abang kamu, kamu bela. Kamu mesti bela dia. Sedangkan dia salah. Mestilah tu nak bela abang. Ayah tu asyik marah abang sampai abang jadi macam ni lah. Jadi macam mana? Jadi macam mana, Dek? Yelah jadi. Terlampau lurus. Terlampau takut. Terlampau juga. Sekarang ni, nampak ni. Ikan bakar ada 3 ekor. Betul? Ayah asam mana? Ayah asam mana, Dek? Kan ikan bakar makan dengan ayah asam. Tak tahu kan? Alamak. Ju lupa kot. Lupa lagi? Ju pergi buat. Abang dengan ayah makan dulu. Kejap je. Ju buat sekejap tau. Makan. Yalah. Okey. Dah lah tu ayah, jangan marah-marah depan rezeki. Allah tarik kang. Cakap bukan main pandai lagi kamu. Doa kunut sampai hari ni tak hafal-hafal. Tinggal letak kat meja. Macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom. Ya, Kak Diana datang. Diana? Dah makan ke? Belum, baru cuit-cuit je. Ni, Diana bagi ikan bakar tapi lupa pula nak bagi asam. Oh, ya. Ayah ni lah punca dia. Tak tahu siapa punca tapi kata Ju tadi ikan bakar dia yang buat. Tapi tak apa. Diana, jemput makan sekali, Mat. Diana nak ke balik lah. Alah, Kak Diana duduklah dulu. Meriah sikit bawa Diana ada. Takkan dah hantar je. Kemudiannya nak balik. Jamahlah sikit. Tak sudi ke? Okey. Tapi ayah, ikan ni ada 3 je. Pasal ikan 3 ekor ni tak payah nak gaduh. Makan je siapa pun kan. Ambil 3 orang tak apa. Tak apalah, Balong ambil lah. Diana makan kat rumah nanti. Ada lagi kat rumah ikan ni. Iya ke? Macam tu. Makan. Bagi pinggan. Mana pergi budak ni? Hantar asam je pun. Takkan lama macam ni. Dah lama. Apa?
Asrul. Ada lagi, ayah. Sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Dana balik dulu ya, Pak Long. Awalnya nak balik. Kenapa awal sangat nak balik? Mak tunggu. Oh, mak tunggu. Macam ni. Ayah ingat biar ayah hantar Dana balik. Bimbang nanti tengah jalan takut jatuh. Hati yang jatuh. Jom. Pak Long tunggu. Ayah. Kat jalan raya tu banyak ulat bulu, hati-hati. Busuk mulut. Betul ke Pak Long? Boleh, betul. Betul. Jadi. Hai. Ayah kita tu Harap-harap betul lah. dah tua-tua macam tu pun ada hati kan? Mana pula pergi budak ni, ha? Kata nak pergi hantar Asam je. Tu pun dia. Pergi mana lama-lama ni? Kata nak pergi hantar air asam je. Alah, diorang tu sibuk pelawak makan. Makanlah. Aduh, kenyang. Makan dulu. Habis tu mak kat sini buat apa? Lah, mak kan ada makanan lauk semua kat lapor tu. Kenapa tak makan lagi? Yelah, hari-hari makan seorang. Takkanlah hari ni tak boleh makan dengan Diana. Alah, kasiannya. Okay, jom Diana teman ya. Diana suap sekali. Jom. Oh, tak comel lah melajuk macam tu. Mak, tak payahlah mak suruh Diana kahwin lagi, mak. Dah lah tu, Kenapa? Kau ingat setakat kerja kilang tu cerah masa depan? Boleh hidup senang? Mak jangan hina tau orang kerja kilang. Mak tahu tak, kalau bukan sebab pekerja-pekerja kilang macam kami ni, orang yang kerja hebat-hebat tu takkan rasa selesa tau. Bukannya dia orang pandai buat kipas ke, buat mesin basuh ke, kereta ke. Ni, pekerja-pekerja kilang macam ni lah antara orang yang terpenting dalam menjana ekonomi negara. Lagipun duit Diana kerja kilang ni lah yang kita dua beranak ni dapat hidup, dapat makan, Diana beli kereta, bawa mak jalan-jalan. Itu pun mak tak nampak lagi ke? Yelah. Mak bukannya nak apa. Mak tak nak kau tu hidup susah. Tengok ni macam mak ni. Hidup susah je. Arwah ayah tu tinggal motor buruk dia dengan hutang sekeliling pinggang. Astaghfirullahaladzim, Mak. Apa ni? Sebab itulah dia nak kerja lebih masa, dia nak kumpul harta, nak buat gembira, happy family. Yalah, terima kasih. Cuma ya, Mak. Diana tak sukalah Mak buruk-burukkan arwah ayah tu. Arwah ayah tu baik sangat tau. Dia buat semua ni sebab Mak. Hutang-hutang yang keliling pinggang tu semua sebab dia nak penuhkan permintaan Mak. Mak nak tu lah, nak ni lah. Mak tak nampak lagi ke, Mak? Kau apa tahu? Mak ni isteri dia. Mak yang hidup dengan dia. Kau tak tahu susahnya Mak hidup dengan dia, tak pernah senang. Apa salahnya kalau Mak minta? Memang tanggungjawab arwah ayah apa? Bagi apa yang Mak nak. Dah lah, Mak. Tak payahlah ungkit lagi. Ayah dah tak ada dah pun. Tak baik tau. Kita doa je baik-baik untuk dia. Kamu tak payahlah ajar Mak. Sekarang ni, Mak bercerita pasal kamu. Bukannya cerita pasal arwah ayah kamu. Mak bercerita pasal masa depan kamu. Faham tak? Okay. Diana ada idea. Macam ni. Apa kata Mak jangan kahwin. Mak cari lelaki kaya. Lagipun Mak masih cun lagi. Badan pun cantik lagi. Boleh apa? Hilang akal ke? Pakcik-pakcik dekat luar tu yang kaya raya tu semua tergila-gilakan Mak tau. Nak jatuh cinta dengan Mak. Percayalah. Dina. Betul ke? Mak cantik lagi? Ya Allah, apa tak betulnya Mak? Meletup Mak. Cantik. Marvelous.
kenyang lah. Thank you so, kenyang aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Kia, tadi yang suruh dia tu dah siap dah? Kejap. Inilah masanya. Panjang umur, pendek kakinya. Try. Berapa? RM10. Lah, memang cukup-cukup sebab RM10 pun. Assalamualaikum Suraya. Waalaikumsalam. Manisnya senyuman Suraya ni melekit badan abang. Suraya, jom kita makan kat sana. Abang belanja. Suraya nak makan apa? Suraya cakap je. Kak Kia? Tak apa. Saya boleh bayar sendiri. Lagipun, saya tak taste dekat orang yang hidung besar. Tak apalah, saya dah lambat. Saya balik dulu. Kau nampak cara dia pandang aku macam mana? Aku dah agak. Mesti cair dengan aku punya lah. Cair kakak kau. Dekat muka dia tadi tu, tak ada pun dia menunjukkan yang dia suka kau. Aku tengok menyampah dengan kau ada lah. Kau ajak makan pun dia tak nak. Suka buat benda. Kau ni pekak ke buat pekak? Kau tak dengar ke dia cakap apa tadi? Dia dah lambat nak balik. Kalau dia tak lambat, ni lah. Sebelah aku makan bersuap. Kau ni yakin lebih kan? Kau tengok tadi cara dia jalan macam mana? Ada cara macam orang lambat tak? Kau jangan macam-macam Cara kau pandang dia pun aku dah tahu. Kau jangan cuba nak ngorak dia. Bakal bini aku tu. Aku belasah kau kat sini kan. Elah kau ni. Kau ingat test aku macam tu ke? Test aku macam Rashidah Jaafar, Rosnah Ma'arif. Kau tengok bila dorang senyum macam mana? Happy, bahagia hidup aku, kau tahu? Itu baru senyum, belum kelip mata lagi. Aku pula, test aku macam si Suraya tu. Pemalu, manis. Tak sia-sia aku tak keluar pada kampung ni tau. Jodoh datang cari aku. Kau ada? Tak sabar aku nak kahwin dengan Suraya tu. Tak sabar. Ni, aku pun tak sabar. Aku tak sabar nak balik. Ni. Ni aku punya. Kau bayar semua Okay, bye-bye. Weh, apa hal pula aku nak bayar? Ni kau makan, aku minum je. Aku bayar Kau bayar semua. Sejenak ku termenung, awan-awan mulai murung, tiada siulan-siulan burung-burung. Hai, kalaulah ku jadi cemburu. Apa yang kamu berangan kat sini? Ya. Kebun kita dah pergi tengok belum? Kebun yang mana ya? Kebun mana lagi? Ya Allah. Muda-muda lagi dah gila kamu ni. Kenapa? Yang mana ya? Kebun kita lah. Kamu dah pergi tengok belum? Oh, yang ayah suruh hantar buah tu ya? Dah ya, dah. As dah letak semua buah dalam lori, dah pergi hantar dekat Lim. Dah. Jadi lepas ni, jangan duduk sini lagi. Pergi ronda dekat kebun kita pula. Buat benda sama je ya. Yelah. Takkan nak pergi panjat pokok kelapa pula? Kebun dah ada. Itu tugas kerja orang panjat pokok kelapa. Tugas kamu tuan punya kebun kelapa. Kan lain. Betul. Jadi sekarang ni, lepas kamu balik aja daripada kebun tu nanti, singgah dekat kedai Kiah Janda tu. Boleh? Buat apa ya? Beli mi bandung janda untuk ayah. Boleh? Baik ayah. Jangan lupa bawa balik mi bandung janda. Jangan kamu bawa balik Kiah Janda. Faham? Yalah. Jangan lambat pula. Lapor ni. Cepat sikit. Sekarang ke apa ya? Sekarang lah. Angan-angan tu besok pun boleh sambung. Yalah. Balik cepat. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, terkejut saya. Waalaikumsalam. Ayah ada? Ayah tak ada. Dia tak balik kerja lagi. Kenapa? Ada hal apa? Ayah tak ada. Oh, kalau macam tu tak apalah. Tak ada apa. Kalau ayah tak ada, kita orang pun boleh tengokkan awak. Tak apa. InsyaAllah saya boleh jaga diri saya sendiri. Tak apalah, kita gerak dulu lah. Lagipun dia ni sombong lah. Kita banyak hal lagi buat.
Elok lah tu pakcik. Pakcik pergilah gerak sekarang. Pakcik dua ni memang suka mengintip saya. Ingat saya tak tahu ke? Pergi. Nampak ni? Garangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi. Apa hal? Tak ada apa ni. Bibi bawa kari kepala ikan. Tak apa. Letak je kat tepi tu. Bibi. Aku rasa kamu tak payahlah bawa makanan ni hari-hari ke rumah ni. Julia tu ada, kan? Dia boleh masakkan. Jangan kamu bimbang. Susah kamu bawa hari-hari ni. Yelah bang, saya tahu. Tapi, yelah sejak arwah tak ada ni kan, budak-budak ni kan kurang kasih sayang mak. Jadi sebagai mak sedara pada anak-anak abang tu, apa salahnya kalau saya masak, sekurang-kurangnya dia orang boleh rasa air tangan saya. Amboi kamu ni, Bibi. Kamu cakap macam lah anakku tu umur 2-3 tahun. Semua dah besar panjang lah tu. Aku sebagai ayahnya pun ada kat sini. Julia tu pun dah pandai masak. Dapat kualiti masakan dia macam mak dia masak. Sedap je. Tak ada masalah. Jangan bimbanglah. Bibi tahulah. Abang jaga anak-anak tu baik. Tapi saya nampak kan abang, dia orang ni kurang kasih sayang mak. Jadi tak salah kan kalau saya hantar masakan saya ni hari-hari dekat rumah abang? Lagipun Diana tu rajin sangat masak. Jadi bila dia masak lebih, saya bawa lah datang kat sini. Salah ke bang? Tak ada salah. Baguslah kalau Diana tu masak sedap, memang baguslah. Untunglah siapa yang dapat jadikan dia sebagai isteri kan. Baik budaknya, manis orangnya. Lagi satu Diana ni kan bang, bukan pasal masak je, bab kemas rumah. Tip top nombor 1. Semua benda dia buat mesti cantik bang. Siapa yang kahwin dengan dia beruntunglah bang. Memang betul. Lagi pun bang, saya kan anak-anak abang tu semua baik-baik bang. Kalau dengan Asrul tu lagi saya berkenan. Asrul? Bang, dengar tak? Apa dia? Yang tadilah yang saya cakap tu. Apa yang kamu cakap? Tak apalah bang, ambillah ni. Saya nak balik lah. Terima kasih makanan ni ya. Nanti balikin salam dengan Diana tau. InsyaAllah. Cakap dengan dia macam tak ada perasaan langsung. Macam anak dengan bapak sama je. Penyampah. Kalau Diana masak kan bagus. Tak apalah. Terima kasih ajalah. Assalamualaikum. Kak Kia. Assalamualaikum. Kak Kia. Ya, Waalaikumsalam. Azrul, lamanya Kak Kia tak tengok kamu kan? Ni datang ni. Nak makan apa? Nak makan... Makan... mi bandung 4 ekor. Tak, bukan 4 ekor. Tiga mi bandung bungkus. Ni, minum? Minum tak ada, kat rumah dah ada air. Iyalah, tunggu kejap ya. Kau tak payahlah nak malu-malu dengan Kak Kiah tu. Kau ingat Kak Kiah ingin sangat ke kat kau? Mana ada? Kau ni syok kat Kak Kiah tu kan? Yang cantik, comel tu. Aku tak pernah cakap pun macam tu. Aku ni kesianlah kat engkau, Bendul. Dari dulu sampai sekarang, tak ada awek yang nak kat engkau. Kau tahu sebab apa? Sebab engkau tu lurus, bendul. Awek pun tak ada selera tengok engkau. Sini. Duduk dulu, kita sembang. Kak Kiah, buat air kat dia. Sini dah. Tak apalah Kak Kia. Aku bukan apa. Daripada aku melepak dengan kau, terima kasih Kak Kia. Ya, semua RM12. Simpan je lah baki tu.
Alhamdulillah. Terima kasih. Jalan dulu. Bendul. Kau jangan rasa kau tu hebat sangat, eh? Jangan sampai aku belasah kau lagi sekali. Ingat tu. Bendul. Samsul, kamu ni kan tak baik tau. Kenapa tak nak start, sayang? Tolonglah. Tak Apa ni? Surah kat sini. Apa kita dia? Tak tahu. Tolonglah, sayang. Assalamualaikum. Engkau bintang yang tersenyum padaku, terbang ingin dekat denganmu. Nama saya Azrul. Cik, Nama saya Suraya. ni kenapa dengan kereta ni, Cik? Tak tahulah, tiba-tiba pula berhenti tadi. Saya pun tak tahu sangat pasal kereta ni. Cik dah kahwin? Belum. Dia tak ada suami ni. Kesian pula kalau dia seorang-seorang kan. Takut nanti kan apa-apa jadi kat dia kan, anda tu tak pasal-pasal. Tolong dia, eh. Tolong. Cik Suraya, ya? Kalau Cik tak keberatan, saya boleh tolong tengok-tengok kan kereta Cik? Boleh ke? Boleh je. Betul. Okey. Kau tak siapa lagi nak tolong Cik kan? Itulah. Suami pun tak ada. Tak apa. Saya tengokkan ya. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Nama Julia tapi boleh panggil Ju je. Ju. Maaf tanya tapi ni siapa? Oh, tu Abang Ju. Nama dia Abang Azrul. Panggil Abang Az pun boleh. Minta maaf lah misalkan adik dengan abang je. Tak. Abang tu memang suka buat kerja-kerja mekanik ni. Ya Allah, Alhamdulillah. Siap baik. Kalau tak tahulah apa jadi kat akak. Kenapa abang ni? Ni bateri ni. Bateri? Ha. Alamak. Habis macam mana? Ni kalau pakai power bank tak jalan. Okey. Jadi cerita dia sekarang, Cik kena tinggalkan kereta ni. Nanti saya bawakan bateri baru. Habis tu saya macam mana? Macam ni. Cik, jalan balik rumah ingat? Ingat. Balik jalan. Jalan kaki? Engkau bintang yang tersenyum padaku, terbang ingin dekat denganmu. Kau bintang, katakan kepadaku. Sul, apa pasal dengan kau ni, ha? Kemek semacam aku tengok. Apa pasal? Sakit hati pula aku tengok si Bendul tu. Nak tunjuk hero konon. Kau tahu tak, depan sikit pada kedai Mak Kiah tu, ada kereta rosak. Aku nampak macam Suraya. Aku pun pergi lah. Aku boleh pula nampak si Bendul tu duk baiki kereta. Kalau baiki kereta saja tak apa bro. Tapi duk main mata dengan Suraya. Duk pandang-pandang dia. Macam ada makna je. Oh, aku tahu. Ni Messi cash jealous kan? Itulah kau. Awet macam Suraya tu, ha? Maintenance dia Honda dia. Kau tu pakai AC je, bayar 200 sebulan. Tak adalah, aku bukan jealous. Habis tu? Tapi aku tak suka tengok cara dia pandang Suraya tu. Kau ni, lemah je aku tengok kau. Dengan budak si Suraya ni. Ha? Kau macam lemah lembut je. Apa pasal lah?
Kau sebelum ni tak macam ni kau tak? Dah beramai awet kau try. Elok ke? Mulut kau last kena penampar bila? Kau silap banyak lah cakap aku macam tu. Ni. Anak jantan sejati kampung ni kau tahu tak? Bukan macam si bendul tu. Duduk celah ketiak bapak lagi. Tapi tak apa. Kau tunggu. Suatu hari nanti Suraya tu akan datang melutut kat aku. Baru dia tahu siapa aku. Tak kenal kita siapa lagi. Kakak siapa pula yang menangis malam ni? Faham kau? Kau jangan buat aku takut. Weh. Kakak jangan menangis kakak. Weh, kau nak gana weh. Weh, kita tinggal seorang kan. Weh. Sebab dia punya oil level. Dia jarang servis. Tu masalah dia. Kalau dia servis kereta dia, tak adalah tersangkut-sangkut macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu berdua dari mana? Dah lewat macam ni baru nak balik. Kamu boleh tengok jam belakang tu. Kemana? Cakap. Mana pula ayah? Pergi surau je tadi. Ada ceramah je. Lepas tu, tengah-tengah jalan tu, kereta Pakcik Fauzi rosak. Depan sikit daripada kedai Kak Kiah tu. Ya, betul. Tu, abang tolonglah kejap. Kamu sejak bila pula dah pandai mekanik-mekanik ni? Saya belajar daripada Acong lah ya. Dia ada beza antara kehendak dan keperluan. Kehendak tidak penting. Keperluan itu yang paling penting. Lupakan kerja-kerja kamu di bengkel itu. Bagi tumpuan kepada kerja-kerja di kebun dan juga di ladang. Selesai kerja di kebun, sambung kerja kat ladang. Selesai kerja di ladang, sambung kerja kat kebun. Dua-dua kerja ni tak akan habis sampai bila-bila. Itu yang perlu. Sekarang ni, masuk tidur. Masuk tidur. Ya. Tak tidur lagi. Drama ni sedapnya ya. Kau biar betul. Takkan aku nak tipu. Aku nampak dengan biji mata aku sendiri lah. Ni, panjang umur dia. Azrul. Azrul kakak kau. Azrul tu nama ayah aku. Nama aku Azrul bin Azrul. Yang ni Bendul. Nama aku kan Bendul. Nama aku Azrul. Bendul. Diam. Orang cakap tu pandang. Tengok sini. Pandang dia. Aku nak pesan kat kau. Kau tahu tak Suraya tu kekasih aku? Kau tahu ke tak tahu? Ha? Tak. Weh, kau kenal tak ada siapa? Kau kenalkan diri kau. Tengok tu. Aku ni abang long kawasan. Kau tahu tak? Masa mana? Abang long kawasan Kampung Temu Jodoh. Oi. Kau tahu ke tak tahu? Kalau abang long kawasan ni dah cakap yang Suraya tu dia punya, kau jangan berani kacau Ini kata-kata mutamat. Tak ada talent hayat. Dapat kau lagi. Kau dengar si Tok Chang cakap apa? Ingat pesanan abang long kawasan kau ni. Lagi sekali aku nampak engkau main-main mata mengada-ngada dengan si Suraya tu, siap engkau. Belasah engkau. Dah, jom. Itu je. Tu ya Bendul ni. Kalau aku jadi dia, aku lanyak kau dah. Kau tak payah dah bantu api aku. Aku pukul dia sekejap lagi. Pukul lah. Hei. Jaga kau. Ingat Alah. Macam tak biasa pula. Siapa cepat dia lah dapat. Niat kamu sama kadang pula mak ni tak habis lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana. Mari masuk. Nah, sini. Apa halnya? Diana ada bawakan makanan Mak Suranta untuk Pak Long sekeluarga lah. Ya ke? Ya. Kuih. Ha. Kita tengok. Allahu Akbar, sedapnya. Belum rasa lagi. Ini kalau makan lagi sedap. Rajin Diana masak. Tak, bukan Diana yang buat tu. Mak yang buat kan. Abang apa nama?
Pak Long. Pak Long ingat tadi Diana yang masak. Bukan ni. Tolong je. Diana tolong aja. Kalau macam tu jemput naik dulu. Gila dah atas. Tak apalah Pak Long. Diana pun dah lambat ni nak kena siap-siap pergi kerja. Tak apa kalau macam tu tak apalah. Apa nama? Hati-hati jalan raya ya. Iyalah. Lagi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Makin comel pula anak dara bibi ni. Kalaulah jodoh tak ke mana. Macam mana? Kau dengan Azrul, ada apa-apa perubahan tak? Tanya pula dah. Ni, Mak tanya ni, kau dengan Azrul ada apa-apa perubahan tak? Belum lagi lah, Mak. Sibuk. Hari tu pergi rumah Pak Long pun Azrul tak ada. Kau ni kan, kenapa lembab sangat? Yang tu pun Mak nak kena ajar ke? Mak, kalau bukan sebab Mak, tak adiknya dia nak hege-hege dekat Azrul tu. Dah lah lulus bendul. Muda 5 tahun daripada Diana. Tak taste lah, Mak. Kau tahu tak? Orang muda lah senang kalau kau kahwin dengan dia. Kau senang nak kontrol dia. Harta dia kau boleh ambil macam tu je. Tambah-tambah lagi macam Azrul tu. Yang bendul macam tu, kau boleh kontrol semua harta benda dia tau. Mak ni tak habis-habis pasal harta benda je. Malaslah Mak, semak kepala ni. Kau ni, patutlah kau ni kerja kilang. Sebab apa? Sebab engkau tak reti nak rebut peluang yang ada. Apa sesat buat kereta ni? Kenapa dia stop? Kenapa ni? Aduh, sayang, janganlah buat hal macam ni, sayang. Tolonglah hidup. Ayah. Aduh, time ni pula dia nak buat hal. Aduh, sayang, janganlah buat hal. Tolonglah. Kenapa kita ni? Itu dah reply dah. Aduh, nak macam mana? Ayah kenapa tak angkat? Ayah. Itu kejut ya Allah. Boleh tak? Ya Allah, minta maaf Cik Suraya. Saya tak sengaja. Ni, kenapa ni Cik Suraya? Tak, kereta ni tiba-tiba berhenti pula jadi macam hari tu balik. Oh, tu nama dia rosak Cik Suraya. Yelah, rosak lah. Rosak lagi. Rosak lagi. Cik Suraya boleh nak saya tengokkan? Lamanya fikir. Okeylah. Boleh. Boleh? Saya masuk Kejap. Hati-hati Sekejap bagi saya tengok dulu. Okay. Saya cuba ya. Oh. Kenapa? Kejap Cik Suraya. Oh. Bagi saya cuba.
Sekejap Boleh tak saya nak ambil tolong ambilkan phone saya nak ke ayah saya. Oh, boleh juga dapatnya kat bawah. Aju, kamu telefon abang kamu sekarang. Bagi tahu ayah nak pakai motosikal, nak pergi surau. Kereta ayah tiba-tiba pula rosak. Kereta ayah rosak? Telefon abang kamu sekarang. Ayah pergi mandi dulu Okey, Ju, telefon. Aduh, mana abang ni? Kenapa tak angkat ni? Sakit. Sakit. Apa ni kenapa? Angkatlah phone. Cepatlah angkat sebelum ayah keluar bilik air. Nama abang! Assalamualaikum. Salam. Ni Kak Su. Julia. Apa khabar? Baik. Kak Su dari mana? Nak pergi tempat kerja. Oh. Akak nak bagi handphone abang. Dia tertinggal hari tu masa repair kereta akak dekat jalan sana tu. Oh. Patutlah. Sebab Ju asyik call, tak dapat-dapat. Ju ingatkan tertinggal ke, tercicir ke. Rupanya dengan Kak Su. Ya Allah. Susah je hantar sampai ke rumah. Tak adalah. Tapi itulah. Ayah dengan Ju risau gila tentang keadaan abang hari tu. Kenapa dengan abang? Akak masuk dulu Jom. Kenapa? Aku tak dengar cerita Tak. Muka abang bengkak. Mata abang semua lebam. Lepas tu bibir abang berdarah. Kaki abang hampir patah. Ya Allah, ya ke? Samsul dengan kawan dia tu kan. Jahat betul lah. Sampai hati dia buat macam tu kat Abang Az. Padahal Abang Az tu tak buat apa-apa pun kat kakak. Dia tolong akak repair kereta tu je. Mulai di hari itu bila aku bertemu. Terkejut saya. Assalamualaikum. Jana buat apa kat sini? Lah, nak pergi kerja lah Pak Long. Pas ni tak datang lagi. Nasib baik Pak Long ada. Siannya. Tunggu sini seorang-seorang bahaya tau. Bahaya Pak Long. Takut. Kan? Banyak orang jahat Kenapa tak Diana tumpang Pak Long aja? Pak Long pun nak pergi ke kilang yang sama. Macam mana? Tak menyusahkan Pak Long ke? Tak ada ni. Kalau lambat lagi nanti Pan cakap lambat. Tu cakap kan? Betul lah tumpang Pak Long lah. Ya, boleh Pak Long? Boleh. Apa pula salahnya? Bukan orang lain kan? Pak Long. Abang Long. Abang Long. Suami. Lagi suami. Suami. Jumpa lagi. Nakal tau. Boleh juga. Sweet sangat. So sweet. Jaga kaki, jaga kaki. Ya Allah. Cepat sikit. Sekejap ya. Pak Long pakai tadi pinggan geledah Pak Long. Ya. Kita buka akaun. Buka akaun. Kelakar
Tak apalah Ju, dekat klinik tu semua kelengkapan ada. Nanti doktor boleh letakkan bandage kat kaki tu biar tak ada bengkak. Tak apalah. Lagipun, Ju takutlah. Nanti ayah dengan Abang Azrul risau kalau Ju balik lambat. Ju boleh jalan tapi basikal lah tak boleh naik. Betul ke ni? Betul. Kira kalau macam tu akak bawa naik atas nak? Nak? Akak letak minyak panas tau. Okay, jom. Elok-elok. Cepat-cepat. Aduh. Jom. Tahan sikit Estok sakit. Sakit lah. Okey. Dah. Itulah. Hati-hati lain kali naik basikal. Mana ada orang jatuh macam tu. Boleh tirai je. Tapi pandai kan kat surut. Dah macam okey sikit lah ni. Biasa-biasa je. Abang sampai dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, kaki adik sakit lagi ke? Dah okey sikit dah. Dah boleh jalan sikit lah. Itulah tadi Su nak hantarkan dia dengan kereta tapi dia tak nak. Dia nak tunggu juga abang kesayangan dia ambil. Ya. Abang kan. Jomlah kita balik. Ayah dah tunggu kat rumah tu. Lagipun dah senja. Nanti kan ayah marah lagi. Tak pasal-pasal Abang As kena. Tak apa. Su tolong. Elok. Aduh. Engkau bintang tersenyum padaku. Cepat lah. Hati tau. Terima kasih Kak Su. Sama. Abang Azrul. Bolehlah naik dah motor ni. Abang. Ya, Dek. Jom balik. Saya segan lah. Awak naiklah dulu, saya balik. Tak apa. Su tengok. Nak tengok. Okay. Takut terjatuh ke apa. Bye. Hati-hati tau. Okey. Kasih Kak Su. Sama. Salam. Pelan-pelan. Satu lagi. Naik lagi. Dek, kau ni makan apa, Dek? Berat betul badan kau. Ayam. Aduh. Pelan-pelan. Okey. Alah, dah tak sempat. Adik bukan sakit kaki ke tadi? Ni bukan main lagi. Kan? Tak. Dia okey. Dia okey. Pijak lagi rumah ni. Bagi untung. Okey. Hai tu akak nampak si Azrul tu bawa motor. Kan main laju lagi tahu tak? Tak tahu nak pergi mana. Macam kecemasan aja. Nak tunjuk hebat lah tu Kak Kia. Apa lagi benda tu boleh buat? Tunjuk hebat? Samsul? Kamu ni bercakap bunyinya lain macam aja. Apa maksud kamu ni? Saya ni Kak Kia tak suka cerita keburukan orang lain ni. Tapi kalau saya tak cerita, bimbang berlaku kat orang lain pula. 2 hari lepas, saya dah selamatkan si Suraya tu daripada nafsu serakah si benda tu tau. Ya Allah. Biar betul Samsul. Kamu ni kan bercakap jangan sampai timbul fitnah. Apa pula fitnahnya Kak Kia? Muka saya ni nampak muka fitnah orang ke? Susah nak percaya. Dah nak maghrib dah ni. Yang kamu pun tak kerti nak balik ke? Tak ada nak solat maghrib dulu? Kak Kia. Ha? Air ni masuk pukul 5.
Nanti saya bayar. Bye. Itulah. Tak ada kerja. Minum secawan. Melepak satu hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Mak Ngah. Ya. Mak Ngah, Mak Ngah nak masuk ke nak singgah je? Kalau Mak Ngah nak masuk, saya buka pagarnya. Ni. Kenapa buka ni? Lebam. Tak ada apa, Mak Ngah. Saya jatuh motor. Ya ke jatuh motor? Macam kena tumbuk je. Tak adalah, Mak Ngah. Tak ada. Saya cakap saya naik motor. Lepas tu saya bawa. Lepas tu saya jatuh. Kebetulan ada pokok kat depan tu yang muka saya lebam macam ni, Mak Ngah. Itulah. Kan bagus kalau kahwin ada isteri. Isteri boleh tolong jaga, bagi ubat. Cepat sikit sihat. Muda lagi lah, Mak Ngah. Lagipun siapalah anak saya kan. Tak apa, saya ada adik saya kan. Adik saya boleh jaga saya. Lebam ni 2-3 hari dia hilang lah. Saya cakap dengan benda macam ni. Apa, Dol? Tak ada. Bagi ya. Kak dia ada buatkan kuih. Makanlah untuk Azrul dengan yang lain-lain ya. Makanlah. Sedap ni. Oh. Kuih. Beli ke buat? Buat ni. Encik Bibi ni suruh buat. Kuih Seri Muka. Oh, eloklah tu. Terima kasih, Mak Ngah, Kak Di. Sama. Tak payahlah nak berkakak-kakak. Beza umur pun bukannya jauh sangat. Panggil je Di. Dah biasa. Hormat kan? Macam mana? Mak Ngah. Kak Di. Adik. Dari mana? Daripada rumah ni, bawa kuih ni. Oh. Ni, rampat. Sedap ni. Mana tahu belum makan lagi kan? Abang ni kan favourite Ju. Jomlah masuk dulu. Dia tak nak masuk. Tadi dah tanya dah. Dia memang nak duduk luar je. Tak apalah. Panas pula Mak Ngah rasa hari ni. Hari kan? Memang panas. Itulah. Mak Ngah minta diri dululah. Makan kuih tu. Okey. Okeylah. Okay, bye. Macam tak ada perasaan je kan? Jom. Assalamualaikum. Salam. Kau nak pergi mana? Mak tak habis bercakap lagi ni. Apa yang dibebelkan tu, Encik Bibi? Hai, Dena. Yang kau ni ikut aku ni kenapa? Sibuklah kau ni. Amboi. Marah benar, Encik Bibi. Setahu aku ni tak ada berhutang dengan kau. Engkau tu berhutang dengan aku. Hai, Encik Bibi. Kalau ia pun nak marah, janganlah buka pekung saya ni. Malu saya. Saya tak ada niat apa-apa pun. Tapi saya ada rahsia nak beritahu. Rahsia? Haha. Saya dah agak dah. Mesti Cik Bibi nak tahu punya. Tak adalah. Ni pasal anak saudara Cik Bibi tu lah. Si Azrul Bendul tu. Dia dah cuba buat perkara tak elok kat Suraya. Kau cakap baik-baik ya. Takkanlah Azrul tu yang bendul macam tu boleh buat tak baik dengan Suraya. Itulah. Semua cakap saya fitnah. Padahal perkara ni berlaku betul-betul depan mata saya ni, Cik Bibi. Depan mata saya ni. Saya dengan kawan saya, si Azril tu. Kita orang berdua yang selamatkan Suraya tau. Kalau kami berdua tak ada, tak tahulah apa jadi kat Suraya tu. Apa? Cik Bibi ingat? Sebendul-bendul si Azrul tu, dia tak ada nafsu ke? Ui, silap banyak kalau kita semua anggap macam tu. Habis semua anak dara dalam kampung ni nanti. Patutlah tadi masa aku pergi rumah Abang Bakar tu tengok muka Azrul habis lebam. Ni mesti kerja kau kan? Apa lagi saya boleh buat, Cik Bibi? Saya bagi je lah sedah dua muka dia. Baru dia tahu. Kasi ajar sikit. Peringatan untuk dia. Berani kau buat. Kau tahu tak siapa Abang Bakar tu? Kau tahu tak? Buat apa saya nak takut? Lagipun Pakcik Bakar tak ada jumpa saya pun. Maknanya betul lah tu anak dia yang salah. Aku tak nak campur lah. Milik. Mari naik. Cepat. Lah macam tu je. Saya dah agak dah.
kenapa Suraya tu gatal bergedik sangat dengan Azrul tu? Anak saudara saya. Tahu kan Azrul tu? Dah lah bendul, lurus pula. Sebab harta lah. Ish, kau ni takkan sebab harta jadi macam tu. Kau sebab dia suka ke? Ya, Kak. Sebab harta, kalau nak harapkan muka Azrul tu, tengok sendirilah muka dia macam mana. Kalau bukan kerana harta, Suraya tu takkan tergila-gila kat dia. Kau ni, yang kau sibuk sangat hal dia tu kenapa? Aku sibuk lah sebab aku nak jodohkan dia dengan anak aku. Sekarang ni masalahnya Suraya tu dah masuk Jarum. Patutlah dia mengamuk sangat. Kan, dan kau ni. Kau ni tak betul juga hati kau ni kan? Kau kena ingat. Azrul tu anak saudara aku. Apa salahnya kalau aku jodohkan dia dengan anak aku? Hello. Salah. Azrul. Kenapa muka kau tu lebam? Salah cucuk. Tak bang, saya jatuh motor. Jatuh motor? Jatuh motor ke? Kena tumbuk. Abang tak dengar ke saya cakap jatuh motor? Kena tumbuk ni. Itulah kau. Playboy sangat. Kau dah bengkak muka. Apa? Ush. Besar betul nafsu makan kau Fakta sains. Tahukah anda, makan banyak sebenarnya bagus untuk tenaga, terutama sekali pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti saya. Makan banyak penuh dengan kalsium dan juga protein. Ini yang bagus untuk badan, pembesaran, malam Jumaat dan juga lain-lain. Satu lagi fakta sains. Tahukah anda, seekor dolfin mampu berenang sejauh 50 km pada satu-satu masa. Banyak betul kau punya cekadak Dah. Bayar kau? Belum bayar, dah ada baki. Oh, belum bayar berapa ni? Milo. Semua sekali RM48.50. Aku belum hantu kau ni. Tolak plastik beg 20 sen, baki RM1.30. Aku rasa kau patut kat sini ni. Keluar. Tak apa. Terima kasih. Jerit budak ni. Terima kasihlah. Dia datang tu temani berharap sangat. Supaya perbincangan kita pada hari ini boleh mendapat persetujuan daripada kita kedua belah pihak lah kan. Mungkin cara aku ni agak kurang beradab kan. Tapi aku kena bagi tahu dengan kamu. Bimbang kalau nanti fitnah yang bukan-bukan datang melanda, orang kata pemindangan ditolak kan. Jadi macam mana pandangan kau? Kalau ikutkan saya tu memang saya setuju sangat bang. Lagipun si Azrul tu baik orangnya. Alhamdulillah. Cuma saya tak faham kenapa benda ni boleh berlaku sampai fitnah macam tu. Yang itu aku minta maaf sangat-sangat dengan kamu. Sebab isu ini telah mencemar nama baik anak kamu. Abang tak payah minta maaf kat saya. Patut saya yang ucapkan terima kasih pada abang dan si Azrul. Kalau tak kerana si Azrul tu, tak apa jadilah pada si Suraya tempoh hari. Itu pun sampai si Azrul tu ketumbuk ambil sekali. Walaupun serba sedikit terguris hati saya ni. Tapi semua tu saya serahkan pada Allah lah bang. Ya, kita tengoklah siapa yang betul, siapa yang salah bang.
Betul, tapi isu ni membabitkan maruah kita semua. Betul. Jadi cara untuk menutup fitnah-fitnah mulut-mulut yang membuat fitnah ni, kita satukan anak-anak kita. Itu yang terbaik. Apa nama Azrul, anak saya ni, dia tak macam lelaki normal yang lain kan. Dan dia tak ada kerja tetap. Itu pula yang abang gusarkan kan. Yang pentingnya agamanya, ya, rajin dan daya usahanya, pasti akan berjaya bang. InsyaAllah. Ya. Cuma yang saya risaukan ialah si Suraya tu, ya. InsyaAllah lah saya akan cuba berbincanglah dengan dia nanti. Bincanglah elok-elok kan. Ya, kalau boleh bincang biar bagi jadi. Jadi bab mas kahwin, hantaran tu janganlah dibimbangkan. InsyaAllah saya sediakan. Jangan macam tu bang. Nanti apa pula kata orang? Kita nak jual anak lah pula. Tak sampai situ kan. Ya dah. Kalaulah aku boleh terbang bak umpama burung camar bersama-sama dengan Suraya. Kan indah dunia ni. Hal antara Su dengan Azrul, ayah memang nak bertanya lebih lanjut lagi dengan Su. Tapi ruang masa kita kurang. Nak tak nak kita kena agak bincang. Su ingat tak dulu kita pernah berbual tentang hal Su dengan Azrul? Ingat. Tapi malah Su nak fikir pasal tu ayah. Biarlah orang nak kata apa pun. Dapat juga Su kumpul pahala. Betul Su. Tapi hal fitnah ni tak boleh main-main Su. Habis tu ayah punya plan apa? Macam ni, maaflah saya nak tanya. Su dengan Azrul ni ada hubungan apa-apa ke? Yalah, kawan baik ke? Bercinta ke? Tak adalah ayah. Su dengan dia kawan biasa je. Lepas tu takkanlah Su tak ada apa-apa perasaan kat dia. Yalah, takkan sikit pun tak ada terasa apa-apa. Tak adalah ayah. Mana ada perasaan apa-apa. Cuma itulah, lepas dia kena pukul teruk tu, Su rasa bersalah lah sebab Su pula dia kena pukul teruk macam tu. Sekarang ni Su tengah cari cara macam mana nak balas balik jasa dia. Tapi kan ayah, walaupun Abang Azrul tu ada satu kelemahan, tapi kebaikan dia banyak sangat. Sebab itulah Su lagi tertarik nak kenal dia lagi rapat. Walaupun nak menjadi suami? Burung camar berterbangan, berlayar ke seluruh... Abang, baca saja apa tu. Ni bukan dalam kelas nak jumpa cikgu. Duduk sini. Su, orang kampung tak kata apa-apa nanti. Takkan nak kat sini. Kita bukan nak buat apa pun. Apa Su yang bertanggungjawab bukan abang. Hei, janganlah cakap macam tu. Di sini. Lagi.
ke nak kau rating? Su, nama saya. Su, pertama sekali abang nak ucapkan ribuan terima kasih dekat Su sebab Su sudi terima abang. Ha? Sudi terima abang? Bila masa pula Su cakap Su terima abang? Ha? Su cakap Su setuju terima abang, tapi abang pun kena setuju juga untuk lengkapkan diri abang. Lengkapkan diri? Su nak kita saling melengkapi. Su nak abang jadi lelaki yang berani untuk bela Su dengan keluarga kita nanti. Bukannya asyik mengalah je, jadi bahan basah. Cukuplah tu abang kena bully je selama ni. Su, maknanya Su terimalah pindangan abang kan? Lepas abang lengkapkan dia. Yes! Siapa tahu dapat jadi ke-13. Jatuh sampai. Ya Allah. Ke-13? Tak ada apa, Su. Kahwin dengan Azrul tu sekarang ni semua musnah pasal Suraya. Kalau aku dapat muka dia, aku siram-siram macam ni. Makcik, basah saya nanti. Kau ni kenapa ha? Tak ada kerja lain ke? Mengintip aku. Kau syok dekat aku ke? Hai, sajalah lama tak borak dengan Cik Bibi. Aku tak naklah berborak dengan kau. Kau tahu tak pasal mulut kau, anak aku dah tak jadi nak kahwin dengan Azrul. Si Azrul tu. Apa yang dia ada? Handsome tak? Ni saya ni. Calon yang layak untuk si Diana tu. Perasan. Kau ni apa ada? Setakat kebun yang sekangkang kera pun malu nak kangkang. Kau nak banding dengan Azrul? Kau tahu tak Azrul tu bapa dia kaya. Ada tanah. Kau apa ada? Samdul. Saya pula kena samdul. Dahlah, aku tak nak berborak dah dengan kau. Sekarang aku siram lagi. Pergi, kau pergi. Pergi. Untuk kita tu macam mana? Tak tahu aku. Tengok apa? Assalamualaikum, orang kampung. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Kakia. Ni bandung satu. Satu je? Satu je bungkus. Nak bungkus pula. Ni, kamu yang moyok aja ni. Kenapa? Bisnes tak masuk ke? Jangan pula kamu kata kamu kecewa sebab Suraya dah bertunang. Kak Kia ni mana mandai. Saya ni memang suka dengan Suraya. Tapi sebab dia baik, bersopan santun.
Itu je. Ya ke? Bukan sebab dia cantik ke? Kamu pun kecewa juga rupanya. Ni, kamu tak takut ke dekat bini kamu yang garang macam singa tu kat rumah tu? Ha? Kak Syah, cerita sini habis sini Apa dia? Sebab saya takut dengan singa tu lah. Saya nak cari kucing pula. Tapi apakan daya. Masuk angin keluar asap. Kamu ni. Hei, ada maknanya aku nak jealous. Cemburu bagai tu. Ni lah, hidung mancung Syarukan. Ramai lagi duk tunggu tu. Kau merepek apa ni? Dah salam tidak apa tidak ni terus masuk. Kecewa juga. Okey lah. Mi goreng satu. Tak nak pedas. Satu je? Satu je. Muka gangster tak nak pedas. Kamu tadi nak tom yam bungkus ya? Mi bandung. Mi bandung. Okey. Siap. Satu lagi apa? Saya share dengan dia. Share je. Bolehlah. Sharing is loving tu. Untunglah share. Suraya. Bapak Suraya kemalangan kat kampung sana. Ha? Kat mana? Dekat kampung sana lah. Lebih baik Suraya pergi tengok. Kata orang teruk. Sampai gigi dia tercabut. Tercabut gigi? Abang nak pergi tengok ni. Suraya jangan lupa. Tengok. Okey. Astagfirullahalazim. Baik aku call Abang Azrul dulu. Hello? Baik. Mana ayahnya? Tu ke dia cakap kat sini tadi ah? Mana? Tadi kesan apa tu? Siapa ni? Siapa ni? Suraya. Macam itulah rasa dia. Hei. Nak lari mana? Mai sini ni kawan kau ni kesian dia sakit ni Mana rasa dia? Tak sedap kan? Mana kau? Betul sangat Mas. Tengok. Aku dah garang kau. Memang tak lain tak bukan. Memang kau lah Samsul. Sebagai balasan, ambil. Cik Suraya? Cik Suraya ada cedera kat mana-mana ke? Sakit ke? Alhamdulillah. Nasib baik. Nasib baik Abang Azrul ada kan? Terasa macam hero pula. Patutnya kau yang kahwin dengan Azrul, bukannya Suraya. Mak, doa je lah yang baik-baik. Dah jadi orang. Tak apalah. Dia jannah hashtag. Yang kamu suka sangat ni kenapa? Kurang akal ke? Kamu sakit Suka pun salah ke? Sukalah orang nak kahwin kan? Janganlah happy-happy. Kalau kau kahwin dengan Azrul tu, meriah lagi mak buat, tahu tak? Lagi cantik daripada sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, bang? Bibi, aku dah tahu semua rancangan jahat kamu. Rancangan jahat? Ya. Rancangan apa? Bunga tak siap lagi. Aku tak cerita pasal Bunga pun. Ini cerita pasal Azrul dengan Suraya.
Sanggup kamu fitnahkan dia orang berdua tu semata-mata kamu nak satukan dia orang ni. Betul tak? Betul tak? Baik kamu mengaku, Bibi. Baik mengaku. Ha? Yelah bang, memanglah saya terlibat. Tapi yang selebihnya kerja Samsul. Samsul? Ya, saya bukannya apa bang. Sebenarnya saya sayang dekat anak saudara saya tu. Saya tak ada orang ambil kesempatan atas Azrul. Yang dah berlaku tu biarlah berlaku. Anak aku Azrul dah pun bertunang. Jadi isu fitnah-memfitnah ni tak payahlah kita panjang-panjangkan, betul tak? Kan? Betul bang. Terima Tapi kasihlah bang. kalau kamu nak aku maafkan kamu, ada cara. Kamu ubahlah makna kamu. Yang kotor-kotor tu buang. Bersihkan hati tu. Ringan sikit kepada Masya besok. Yalah. Aku bila pandang wajah kamu ni, aku teringat arwah Hasnah bini aku. Dia dengan kamu bukan orang lain, sepupu tu sepupu. Aku ada cara. Macam mana nak eratkan balik persaudaraan kita. Ha? Kamu sangat nakal. Ya Allah, mati aku. Bibi, bukan. Dah sabar. Bukan kita berdua. Aku nak pinang Diana untuk aku. Boleh, Mak? Ha? Pinang Diana? Iya. Untuk abang? Bi. Mak. Ya Allah. Tenanglah, Mak. Mak nak makan apa? Biar Diana masakkan untuk Mak, Macam mana Mak nak bertenang, ha? Cuba kau bagi tahu dekat Mak macam mana Mak nak ada selera. Anak yang Mak harap, bapa yang kau bagi. Memalukan je. Diana tak ada maksud pun nak malukan Mak. Entahlah macam mana kami boleh suka. Dah jodoh kot. Macam mana kau ada selera dengan orang tua tu? Sama umur dengan Mak, tahu tak? Abang Bakar tu tegap lagi, Mak. Kemas. Boleh tahan je kan handsome dia. Diana ikhlas tak terima Abang Bakar tu sebagai suami. Entahlah orang nak cakap apa pun. Lagipun Mak juga kan yang cakap nak menantu kaya. Azrul tu tak kaya tau, Mak. Yang kaya Abang Bakar. Mak? Peningnya kepala aku. Pening. Nak Panadol tak? Kenapa macam ni? Aduh, ya. Aduh. Kenapa? Ya Allah. Kenapa Abang pandang macam tu? Abang sebenarnya nak pandanglah mata abang. Penat je kahwin bayar mahal. Abang sebenarnya nak ucapkan terima kasih kat sayang. Sebab sayang sudi terima abang yang bendul macam ni. Su pun nak ucapkan terima kasih kat Abang sebab sudi terima Su sebagai isteri Abang. Su harap perkahwinan kita ni akan berkekalan sampai hujung hayat kita. Selamat pengantin baru sayang. Selamat pengantin baru. Hai Azrul. Kia. Kamu kan baru lepas kahwin. Ni datang sini ni. Bini tak masak ke? Bini masak kat Kia. Cuma sekarang ni dia tengah kerja. Saya tak naklah ganggu dia kerja. Tak bermakna yang kita orang dah berkahwin yang saya harus kongkong dia kan? Minumlah. Yelah. Terima kasih Kak Kia. Ya, sama. Samsul, jangan Samsul. Jangan Samsul. Jangan datang rapat Samsul. Jangan Samsul, ini pesanan terakhir daripada aku kepada kau. Jangan datang rapat. Samsul. Aku nak minta maaf dengan kau. Aku dah buat banyak salah dengan kau. Yelah. Kau sudah? Sama. Aku nak minta maaf atas perbuatan kita orang. Minta maaf. Peluk juga. Allah. Alah, lembut ni hati tu. Alah, janganlah macam ni, berpeluk-peluk macam ni. Aku faham dah.
Duduklah. Terima kasih Azrul. Selamat duduk. Ya Allah. Aku macam ni lah Rol. Untuk sebulan 2 ni tak boleh hati sangat. Kena selalu jumpa dengan doktor. Syamsul, aku minta maaf sangat-sangat dengan kau. Aku tak sengaja nak pukul kau sampai macam ni. Yelah, kau pun memang kurang ajar sangat selama ni. Memang dah lama dah aku geram dengan kau. Waktu tu memang syaitan masuk dalam kepala aku. Aku dah tak ingat dah apa-apa. Memang kalau ikut ke hati ni nak bunuh kau. Tapi taklah sampai macam tu. Astaghfirullahalazim kan. Tak ada apa Rol. Sikit je ni. Kalau nak dibandingkan apa yang aku dah buat kat kau dengan Suraya dulu, aku nak ucap terima kasih kat kau. Dan terima kasih aku. Syukurlah pada Allah. Kau tak nak makan ke? Ha? Tak nak makan? Makan? Aku tak makan lagi. Aku belanja. Kau nak belanja? Kau punya pasal, aku belanja. Kawan-kawan. Dia nak belanja. Mau order lah. Kawan, order lah. Order. Kau nak apa? Kau nak apa? Mi goreng lah, Kak Kia. Mi goreng. Kau? Kau? Kawan kau? Oh. Kak Kia, mi goreng 4. Mi goreng Mi goreng, Kak Kia dengarlah ni. Mi goreng 4, nasi goreng 3. Bungkus sup kambing 5. Amboi, sakat dia. Ya. Daripada kecil lagi aku dah perhati kau. Akhirnya dapat juga kau belanja aku.